Top 5 pelancong yang paling banyak datang ke Malaysia. So kita start dengan nombor 5 dulu boleh? Okay. Nombor 5 negara mana? Nombor 5 negara yang kecil tapi kaya. Jepun. Negara yang kecil tapi kaya. Thailand. Thailand berada di nombor 4. Ui. Nombor 5 siapa? Nombor 5. Indonesia memang ada dalam list tapi dia berada di nombor 2. Indonesia ni bukan datang untuk melancong kan ni. Dia memang datang untuk bekerja. Lain? Nombor 5 tak dapat lagi. Nombor 5 dengan nombor 3 dengan nombor 1. Okay, nombor 5 ni negara kecil tapi dia minyak mahal, minyak banyak, negara kaya. Singapura berada di nombor 1. Oi. Sekarang ni nombor 3 dengan nombor 5. Kemboja. Dah lah. Brunei berada di nombor 5. Betul lah. Dia ni geografi memang fail. Bukan nombor 3. Okay lah. Dia nombor 3 ni majority dia punya etnik banyak kat sini. Oh, okay. Nah, Filipina. Salah. Nombor 3 China. China. So nombor 1 Singapura, 2 Indonesia, 3 China, 4 Thailand, 5 Brunei Darussalam. Ayo. So kalau ada apa-apa komen, korang komen, okay? Okay, ciao.